bangunan Pangsapuri, Sri Mutiara sudah lama dianggap bangunan yang mati perlahan. Tiada kejadian besar, tiada kisah pembunuhan sensasi. Cuma satu perkara yang orang lama tidak suka bincangkan. Lift di Blok B, lift itu masih digunakan pada siang hari. Tetapi selepas tengah malam, penduduk akan menggunakan tangga. Bukan kerana lift rosak, tetapi kerana sesuatu yang berlaku setiap malam. Jam 3.07 pagi, Arman mula bekerja sebagai pengawal keselamatan malam. Di situ selepas pengawal, lama berhenti secara tiba-tiba. Orang kata dia berhenti kerana sakit. Tetapi ada satu perkara pelik. Pada malam terakhir dia bekerja, dia meninggalkan satu notis di tepi lift. Notis itu ditulis menggunakan pen marker hitam. Notis: jika lift terbuka tepat 3.07 minit pagi, jangan masuk ke dalam. Jangan tekan sebarang butang. Jangan bercakap dengan sesiapa di dalam lift. Di bawahnya ada ayat yang ditambah dengan tulisan tangan yang tidak stabil. Jika anda sudah berada di dalam, jangan keluar walaupun pintu terbuka. Tiada penjelasan, tiada tanda tangan. Cuma satu cap tangan kotor di hujung kertas, seolah-olah seseorang menekannya dengan tangan yang berlumpur. Malam pertama Arman bertugas, dia langsung tidak mengambil serius notis itu. Bangunan lama memang selalu ada cerita pelik. Biasanya cuma kabar angin. Sekitar 3.06 minit pagi, Arman sedang duduk di pondok pengawal sambil minum kopi. Bangunan sunyi, terlalu sunyi. Tiada bunyi kipas, tiada bunyi pipe. Seolah-olah seluruh bangunan sedang menahan nafas. Kemudian lift berbunyi. Ting. Arman melihat jam di telefon. 3.07 minit pagi. Dia tersenyum. Timing cantik. Arman berjalan ke arah lift. Koridor tingkat bawah panjang dan lampunya malap. Bau bangunan lama menusuk hidung. Apabila dia sampai di depan lift, pintunya sudah terbuka. Lift itu kosong, tetapi sesuatu terasa tidak kena. Udara di dalam lift terasa lebih sejuk daripada koridor. Dan ada satu bau aneh. Bau tanah basah bercampur bau besi sudah berkarat. Seperti tanah yang pernah menyentuh sesuatu yang telah rebut